Okey, sebelum kita pergi kepada satu persatu elemen multimedia, jadi kita kena tahulah apa yang dimaksudkan dengan multimedia. Di mana multimedia ni adalah form of communication that combines different content forms. Contohnya kita sebut tadi teks, audio, grafik, animation, video dan sebagainya lah dalam sesuatu presentation ataupun sesuatu kandungan. Di mana kita menggunakan sama ada secara maya, kita sebut secara maya ataupun kita boleh paparkanlah secara material. Jadi korang kena tahulah bila kita menggunakan elemen-elemen multimedia ni, kita kena ada combination of beberapa elemen yang disebut sebelum inilah. Okey, ini adalah elemen-elemen multimedia yang korang boleh gunakan untuk proses PDP. Jadi boleh sesuaikan mengikut kesesuaian. Okey, contohnya penggunaan teks. Jadi teks ini adalah salah satu elemen multimedia yang kita boleh guna pakai untuk kita nak menyampaikan sesuatu information. Dan ianya adalah dalam bentuk aksara dan digunakan dalam semua aplikasi multimedia. Dan teks ni dia boleh muncul ataupun dia boleh ada dalam pelbagai jenis font, size, color dan sebagainya lah. Jadi kita perlu sesuaikan mengikut situation dan mengikut kesesuaian presentation lah. Dan tujuannya adalah untuk menyampaikan maklumat ataupun menyokong media yang lain lah. Jadi contohnya kalau kita membuat sesuatu infografik, kita memang nak tak boleh lari dengan penggunaan teks lah. Contohnya kita nak bagi tajuk terhadap kita punya infografik. Jadi kita memerlukan elemen teks di situlah. Okey, yang seterusnya grafik. Di mana grafik ni termasuklah image, foto dan apa-apa jenis grafik lah yang kita guna. Dan ianya boleh dibuat ataupun boleh diedit lah mengikut kesesuaian. Dan grafik ni biasanya dia boleh interpret 100 words. Maksudnya bila kita guna grafik, kita boleh menerangkan satu maksud yang tersirat dan tersurat lah. Dan graphic image ni can be import from a variety of resources. Contohnya kita boleh import melalui internet, digital camera, scanner dan sebagainya. Dan original graphic design ni can be create with application. Contohnya kita nak menggunakan Hyper Studio, Movie Maker, Photoshop, Paint, Canva dan sebagainya lah. Apa-apa software yang boleh buat editing grafik. Okey, elemen yang seterusnya adalah video. Okey, video juga adalah elemen multimedia di mana video ni merujuk kepada image yang bergerak dan dia ada audio lah, dia ada bunyi sound. Contohnya television picture yang korang banyak tengok dekat channel YouTube lah. Yang tu memang kategori video. Dan video ni biasanya dia akan ada audio, dia datang sekali dengan audio. Dan ianya biasanya menggunakan real player, menggunakan Windows Media Player. Dan video juga kita boleh edit lah. Contohnya kita nak masuk transition, kita nak masuk teks, kita nak masuk grafik dan sebagainya dalam video. Okey, seterusnya adalah sound ataupun audio, di mana audio ni more serious aspect of a multimedia lah. Biasanya kita masukkan background music, narration, sound, sound effect dan sebagainya. Jadi kebanyakannya format audio ni kita boleh guna MP3, WMA, WAV, wave, MIDI, real audio dan sebagainya lah. Dan ianya boleh kita guna untuk sokong ataupun support video lah. Dan bila kita tak masukkan audio, kita punya presentation ataupun kita punya bahan di situ tu kurang menarik lah. Dan yang seterusnya adalah grafik
ataupun grafik bergerak lah, kita panggil sebagai animation, di mana animation ni adalah movement of grafik, dan ianya dalam bentuk format GIF. Dan kalau contohnya korang nak cari animation dalam Google Image, korang kena type .gif lah, .gif. Jadi korang akan dapat grafik yang jenis animation lah. Dan ianya digunakan untuk kita nak tunjuk sesuatu situation. Bila kita menggunakan grafik yang tak bergerak, agak sukarlah kita nak tunjuk situation ataupun simulation. Jadi kita menggunakan elemen animation untuk interact ataupun kita nak attract pengguna. Jadi ikut kesesuaian untuk sesuatu perkara yang kita nak gunalah bersesuaian. Okey, subtopik seterusnya adalah hardware and software for multimedia development. Perkakasan dan juga perisian yang kita guna untuk pembangunan elemen-elemen multimedia lah. Okey, biasanya kalau kita nak develop elemen multimedia, for sure lah kita kena ada komputer. Kita kena ada komputer ataupun laptop ataupun notebook dan sebagainya lah. Dan kita kena ada software. Okey, ada pelbagai kategori software yang kita boleh guna untuk kita nak bangunkan elemen multimedia. Contohnya kita boleh guna productivity software, perisian productivity. Contohnya untuk kita nak buat dokumen, kita nak buat presentation, kita nak buat formatting, kita nak buat spreadsheet dan sebagainya. Jadi kita boleh guna Microsoft Office lah, contohnya Word, Excel, PowerPoint. Kita boleh guna Google Workspace, Windows 365 dan sebagainya lah. Okey, ada juga jenis perisian, kategorinya adalah perisian grafik and multimedia software. Perisian grafik dan multimedia, dia lebih kepada elemen multimedia lah. Contohnya kita nak buat editing pada foto, kita nak buat editing pada video, kita nak record audio, kita nak buat editing pada sesuatu elemen multimedia yang ada lah. Untuk kita nak buat banner, kita nak buat animation dan sebagainya. Jadi kita boleh guna apa-apa multimedia software lah. Contohnya Photoshop untuk kita nak buat editing grafik. Illustrator kita nak buat image yang lebih, pixelnya lebih berkualiti. Kita nak guna Premiere Pro, kita nak buat video editing dan sebagainya lah. Okay. Ini contoh lah. Seterusnya pergi kepada entertainment software. Perisian hiburan lah. Contohnya kita nak buat entertainment software seperti permainan video, VR, AR dan sebagainya lah. Jadi kita boleh menggunakan entertainment software. Okay, yang keempat adalah communication software, iaitu perisian komunikasi lebih kepada platform untuk kita berkomunikasi seperti email, Skype, WhatsApp, Telegram, kita guna Google Meet, Zoom dan sebagainya lah. Seterusnya adalah educational software, iaitu perisian pendidikan. Contohnya kita menggunakan platform e-learning ataupun language learning apps ataupun educational games learning, yang mana ia combine entertainment dan juga learning lah. Dan contoh-contohnya kita boleh guna Kahoot, Quizzes, Padlet, Moodle. Kita ada platform, macam-macam platform yang kita boleh guna untuk support education lah. Okay, yang seterusnya adalah utility software, di mana utility software ni untuk enhance sistem performance pada kita punya PC ataupun laptop lah. Contohnya kita boleh guna antivirus software, kita boleh guna CC Cleaner, WinZip, dan apa-apa saja software yang untuk improve ataupun untuk enhance sistem performance lah. Okay, yang seterusnya adalah financial software, di mana financial software ni untuk manage personal and business financial, lebih kepada pengurusan software yang menguruskan kewangan dan juga perakaunan. Contohnya QuickBooks, Quicken, Zoho, TurboTax dan sebagainya lah. Banyak software-software yang berasaskan financial. Ini adalah contoh.
Okey, yang seterusnya adalah perisian kesihatan dan kesejahteraan, health and wellness software, di mana health and wellness software fokus kepada fitness and medical reference dan juga mental well-being. Dan biasanya dia akan fitness tracking apps lah. Dia monitor physical activity, lebih kepada unsur-unsur kesihatan, lebih kepada medical reference software dan sebagainya lah. Okey, itu saja untuk topik 8 dan seterusnya korang perlu buat mind map untuk topik 8 dan dikira sebagai kehadiran. Dan rasanya itu saja untuk penerangan topik 8 dan ikut deadline yang telah ditetapkan. Apa-apa maklumat ataupun apa-apa yang tidak faham boleh tanya di WhatsApp group ataupun WhatsApp personal. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.